Assalamualaikum. Hai. Mendonya. Okey, Sarahi wa Fahi Ahmad. Okey, dah lama mana ni aku tak buat konten ni. Ini adalah konten first aku setelah 2 bulan tak post konten. Apalah nak jadi dengan Abdul Wafah, sangat malas. Okey, apa aku nak buat hari ni? Dah lang aku kat dapur ni. Hari ni aku nak masak ramen stew. Ni ramen ni. Kalau betul ramen stew ni dia ada banyak jenis. So ini salah satunya. Sebab ni ramen ni dia ada kuah. So hari ni aku akan masak ramen ni bersama dengan bahan-bahannya adalah. Okey, so hampa dah tengok bahan-bahan dia. So hari ni aku nak kena bersihkan dulu. Tapi udang aku dah settle dah. So aku nak bersihkan sayur je. Nak basuh sayur dengan nak bersihkan sayur. So kita kena tengok betul-betul sawi ni mau aku pesan kena tengok betul-betul sebab dia ada ulat. So kita tengoklah, lepas tu kita bersihkan. Jom teman aku pesan. So kita bersihkan sawi dulu. Buang ni. Buang. Kita tengok betul-betul. Okey, boleh pakai. Nak pakai sikit je sebenarnya. Kita pakai yang muda-muda macam ni ke. Pakai sikit je. Pulang. Sebab untuk kita seorang kan, biar ada baby. Ni nak buat bunga raya. Cok-cok. So yang ni kita buang je lah. And then kita akan buang ni. Dan kita akan bersihkan pula dah. Kita akan rincik daun tumbar pula, okey? Ni. Lama mana ni aku tak pernah buat konten ni. Lupa dah, masuk pun aku lupa dah. So kita buang ni. Tangkai dah. Aku penggemar daun tumbar. So daun tumbar aku nak letak semua. Walaupun sebungkus tapi aku nak letak semua. So kita basuh dulu. Sudah basuh dan selawat. So apa yang kita nak buat yang kedua adalah kita kena rebus udang. Kita kena rebus udang dulu, okey. So kita isi air, lepas tu kita rebus. Jom, let's go. Si air macam mana buka dah? Buka pun dah lupa, Fah. Sini. Dia lupa dah. Itu kan. So kita akan rebus udang dan tunggu udang dulu. Sambil-sambil tu kita akan masak Maggi stew. Let's go. So sementara kita duduk tunggu udang masak, kita akan masak kita punya ramen stew. So saya akan pergi isi air dulu. Aduh. Susah dah. Isi air dan kita akan. Dia tak boleh guna banyak-banyak. Kau tangan aku basah. Aduh, rimah aku dapur ni. Tak letas pula. Boleh pun. Dia tak boleh guna banyak ke? Aku silap. Aduh, mana kain? Oh, rupanya dia tak boleh pakai yang ni, dia kena pakai dua ni saja. So kita akan panaskan air bagi mendidih dulu. Udang kita dah nak naik orange sikit-sikit. Belagalah. Payuk besar nak buat macam mana payuk besar. So kita tunggulah air menggelegak dan saya akan masukkan ni ramen stew kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Siapa biasa makan ramen stew ni mesti sedapnya, sebab bagi aku sedap lah. Berasak lagi. Okey, sementara duk tunggu ayam mendidih, so kita tunggulah ayam mendidih dulu. Bagi udang masak dengan ramen kembang. Nanti kita akan masuk bahan-bahannya yang lain. Okey, bye bye. So saya nampak macam ayam dah Maggi dah mula kembang sikit. Dan kita akan letak dia punya perencah. Letak dia punya perencah, okey. Aduh, betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan dengan bismillah. Okay. Lebih pada masuk grill lagi ni. Bunyi cuk-cerek. Kita akan buang jap. Kita akan kacau. Kacau. Rasa macam ayam banyak pula. Tak. Okay. So dia jadi macam ni. And then kita masukkan kita punya sawi tadi. Kita masukkan basuh lagi sekali lah. Kau daun ketumbar ni jap lagi lah. Masa siap ya. Buat daun ketumbar lembut je. So apabila jadi macam ni, kita ambil pengapit. Kita ambil udang kita. Wow, ini betul udang. Tak dalam ni. Dalam tu dan katuk ni dan aroma dia dah naik je. Dia terliuk pula saya. Korang kat rumah janganlah terliuk kalau tengok ni. Saya masak untuk saya makan malam-malam, sesuai untuk malam-malam. Udang kita dah naik oren dah. Kalau korang nak tahu ni udang galah tau. Saya beli kat pasar malam tadi, saya jumpa. Lepas tu saya nampak ada udang galah ni, so saya beli je lah. Saya kata saya makan untuk malam ni. So saya akan slow api sikit sebab tak nak kembang sangat. So kita tunggu nanti untuk masak untuk hidang. Let's go. Mendonya. So Maggi saya dah masak, so saya nak hidang. Korang boleh tengok ni saya hidang, okay?
Okey, macam tu lah rupa dia hang tengok. Dan so nak makan lah. Dah aku masuk kan, aku makan lah. So, jomlah kita makan. Tak ajuk weh. Aduh, kantin pula. Ada udang banyak-banyak tak ajuk. Kantin pula. Aku nak masuk aku seorang, makan seorang. Hang bukan keluar dah. Mana ada. Jangan tak ada rumah. Aduh. Anak ah. Try sikit. Makan lu. Aku ni je ni buat style ni. Tak tahu sedap ke tak ni. Loh, udang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam konten berudang. Tak buat konten, telok pun tak rebus. Oh, hang sebut telok lu, telok aku lupa buh tu. Mukbang lah ni, mukbang lah. Rasa? Ibu dia sedap weh, macam Maggi tom yum tu. Hang kena rasa kali dengan koh lah aku rasa. Hang kena puas limau lu. Apa limau lu? Aku suka masam. Ya aku ni. Sudu. Tak sudu. Bukan. Tak serong. Duduk tak reti je. Oh, macam tu. Aduh, acak-acak. Reti ni satu. Mana orang ni? Main-main ya. Kuat main-main ya. Okey. Kacau-kacau. Masam je tu. Dah, an kata suka masam. Masam sangat. So, hang boleh try benda ni kat rumah. Okey ni tu. Okey. Boleh. Cuma udang ni aku rasa kurang manis lah. Dia kena Udang pun ada mana? udang manis lagi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Gila sedap bodoh. Yo. Aku kalau nak terus ni aku kurang percaya sikit. Tak, sebab ni ramen. Aku ingat selalu ramen pedas. Tak. Ni Ni tak pedas. ni stew, dia ramen stew. Tak tipu dulu sedap weh, sumpah. Hang makan dah ketumbar tu. Alah, makan je. Oh, ingat tak makan. Rasa macam makan Maggi tom yum bodoh. Tak aku tengok. Ya. Bodoh tak tipu. Ya, kopek udang. Aku kalau udang ni tak hati sangat nak kopek. Ya. Aduh, aku misal dulu aku ingat aku nak shoot seorang ni. Aduh, kalau tak aku buat banyak oh. Sedap bodoh. Ya. Sedap tak tipu lah. Nak bet lah. Tak tahu mulut aku. Mina? Mina? Bagi orang lain lah pula. Panggil siapa? Mana ada? Ambil mic aku dah tu. Saya tak ingat. Aku kopek udang kan. Kopek udang. Macam awet eh. Ya betul. Aku macam tu. Ha? Aku macam tu. Hantar roti kopek udang? Roti. Jam. Tu kalau awet yang suruh kopek udang? Tak ada. Kopek Awet ni aku yang, ada awet aku yang kopekkan untuk aku. Oh, jam budak ni. Macam perempuan. Awet aku cakap kan. Kalau orang lain boyfriend yang tolong kopekkan apa semua kan. Ya, betul. Lepas tu aku cakap itu biasa. Aku ni dua biasa. Oh, hang lain pada orang lain Aku lain orang lain. Aisyah lah untuk awang tu. Mesti dia tengok ni ngam terus. Aku boleh pakai tangan aku roti. Lepas tu kopek pakai cancung nak roti. Oh, hang tak hati. Lebih kurang lah ke tangan aku roti. Hai, nampak tadi minta besar apa yang lebih kecil ni? Ni udang ni memang kecil. Mai kosong dulu. Macam mana? Okey tak? Oh, sedap. Sedap tu. Sumpah tak tipu. Sekejap kopek yang. Dia udang ni pala ya, Fang. Isi tak duk pun. Kopek ni ria pakai tangan. Apalah dah halalang. Ini yang konten hang. Konten hang tak ada kopek pun. Tapi kan kalau orang lain kopek tu pelik pun kalau kita cakap Kelantan. Kita kupas. Kupas. Aduh. Jangan ni. Ramai juga orang Kelantan tengok Ya. Tak ada ni, aku rasa aku orang Kedah lah tengok banyak ni. Ya ke? Sebab hang orang Kedah nak ambil. Ni perempuan serabut tu. Wah, sedap. Ya, tengok orang malu lah. Aduh. Udang ni lembut kan? Sedap weh. Sumpah macam kat kedai tom yum tu. So, jangan terlihat.
Sebab aku tak pernah masak Maggi letak sayur-sayur macam ni. Ya. Masak kosong ya. Aku masak kosong. Buat telur lah. Aku boleh try lah. Boleh. So kena tengok konten ni dulu lah. Resipi. Tengok bagi penuh. Nebur limau. Dia punya killer adalah daun ketumbar dengan limau tu. Killer dia. Ayak udang. Ayak udang. Ayak rebusan udang tu bubuh. Sumpah lah. Tak payah tengok konten. Tapi memang sedap. Oh, tak ada lah. Tak bubuh lah. Habis udang tu. Lepas tu agak-agak udang tu macam dah nak oren baru bubuh lagi. Faham? Tapi tak ada masalah lah. Memang orang pakai ayak rebusan udang. Kalau mi rebus pun buat pakai ayak rebusan udang kan. Tak ada lah. Tak buat aku tu. Besar udang ni. Ni konten TikTok lah. YouTube. Oh, YouTube. Awak lama sangat ke? Lama sangat. Ingat tak intro je lah. Sare yo, apa ya? Dah. Aku tadi buat je lain. Lain macam mana? Assalamualaikum, mendonyo. Oi, baru. Aku lupa. Intro tu macam tu. Itu intro hang. Gila betul-betul lama ni aku tak buat ni. Ni Kepala dia boleh makan oi. tak tahu aku pun nak try. Macam ada isi ya. Ada isi ya kat kepala. Boleh lah. Tak bohong. Awak tak ada. Aku tak makan kepala. Ikan pun makan ekor lah. Sama lah asal udang. Memang sudah sama. Anak ni makan lah. Ya, aduh hai. Ambil lah. Aduh. Menyesal aku masak satu. Tadi selalu dia tidur lagi. Tadi saya pancing dia, cakap nak keluar. Saya tak tahu dia nak buat apa kan. Saya buat konten seorang-seorang lah ni. Aduh hai. Aku kena biasakan diri buat konten seorang-seorang. Kenapa? Sebab rumah ni tak ada siapa dah. Mak kan ada nanti. Mak pun tengok ni. Ada ada. Tak ada. Dia ada dia beritahu dia ada kerja dia nak keluar sat. Oh, tadi tu kata bukan balik ni. Lepas tu saya kata tak apalah. Keluar settle je dulu. Tu aku kopek udang baru kan. Tak pecah pun. Okay, aku makan udang lagi dua yang untuk hang pula makan lah. Masak untuk hang kot. Baik tu ada kulit lagi kat ekor Mana ada orang makan? Mana ada orang makan udang ni kali yang kulit? Memang tak elok gila. Yang makan tu luka hang dah kuat tonsil. Aduh. Luka gila kulit udang ni keras. Okey dah bang. Makan. Okey. Beli. Rindu lah. Patutnya aku buat 4 mangkuk ataupun 5 mangkuk. Tapi sekarang tinggal 1 mangkuk lah. Tu pun share. Parah. Dia share lebih mengingati orang kata. Rindu. Lepas ni 1 mangkuk lah. Alright. Lepas ni Nazrul nak main rumah balik? Main lah. Aduh bagi tahu nak masuk. Boleh insyaAllah. Jimat sikit duit. Aku pergi rumah hang masak. Okey boleh. Aku hamil rumah aku masak. Aku main sini hang masak. Boleh? Hanya aku main hang tak ada. Itu tak apa. Itu tak apa. Tu dulu. Tu dulu. Tadi ada. Rajin tu. Nak kaya tu, kena rajin. Nak berjaya lah. Nak berjaya. Kan nak kaya, nak berjaya. Sedap dulu ni. Sedap weh, sumpah sedap. Tak tipu lah. Pandai masak kot. Jadi tu. Yo boleh buat jual apa ni? Kalau jual bijak kot. Aduh, saya dah tak mau dia bagi kan. Ya, basuh tangan tak? Jangan habis lagi. Tak. Makan apa habis. Aku try gini je. Tapi sebenarnya pedas kan tau kalau tak buat macam ni. Oh iya ke? Awak dia macam mana? Aku tahu ramen ni goreng kan? Tak, ni ramen stew. Dia lain sikit. Dia kuah. Sebab kalau makan dia kosong aku rasa pedas. Kalau aku makan pedas aku dah tak makan 2-3 kali lah. Ya. Sebab aku tak boleh pedas kan? Sebab kalau makan kosong aku rasa hampa tak boleh makan kot. Aku pun tak boleh makan. Sebab pedas sangat. So saya kena try lah buat. Sumpah sedap tu. Boleh. Dia ala-ala Maggi bengkok. Maggi siam kan. Maggi siam semua pakai udang-udang macam ni. Betul. Buat satu tak tahu. Aduh. Hak tu nak pergi aku kena kecam. Mana ada kan kita kongsi kan lebih ni lebih baik. Sebab aku takut membali. Tapi Nazrul makan banyak kan. Sedap tak tipu. So aku rasa hampa boleh tiru konten ni. Kalau hampa nak
Tiru konten. Bukan tiru konten, resepi. Oh, Jangan tiru konten. Oh, tiru resepi ni kalau hangpa boleh cuba, dia sesuai untuk macam lapar nak tak tahu makan apa, hangpa boleh cuba makan benda ni. Sebab sedap lah, kena dengan cita rasa. Dia kalau hangpa dah bosan nak makan Maggi biasa-biasa tu, buat Maggi macam ni. Betul. Tapi udang galah susah nak cari. Pakai udang biasa boleh. Boleh. Okey, kenapa sekarang hang rasa hang nak ni? Ada? Kenapa hang berehat lama sangat? Apa yang jadi? Apa? Oh. Nak tahu lah kenapa? Sebab malas je tu, sebab malas. Ada. Aku naknya aku duduk dalam YouTube ni, aku semangat pada view. Aku kalau 100k direct kan, aku kan, aku nak buat Faham. Ni aku buat 15k tengok, sakit hati. So Tapi mana ada 15k dah lah ni. Sekarang ni dah tinggi dah view ha. Ni lama tak post ni, tak tahu ni. Tapi hang janganlah expect sebab hang kena yo aku, tapi aku minta tolong hampa support. Boleh kalahkan Azrul sikit ni tak boleh? Boleh. Tapi kalau hang dah lama tak post, hang janganlah macam post tu terus boom. Jangan fikir macam tu. Itu dah. Sekarang sebab aku tahu aku lama tak buat. So kalau view macam ni, okey, sebab aku lama tak buat. Yes, betul. Macam tu. Lepas ni aku akan post. Kalau macam tu juga 2 bulan pula aku rehat. So geng, jangan skip konten OFA supaya dia tak rehat 2 bulan. Mau tengok hari-hari boleh. Sebab aku rasa aku akan buat hari-hari juga walaupun view sikit. Sebab usaha dia tak menjaminkan apa? Salah tu, usaha tidak mengkhianati hasil. So betul, hasil tidak mengkhianati usaha. Betul lah. Betul. Usaha tak mengkhianati hasil. Betul tu. Apa-apa je lah. Jadi aku akan usaha lah lepas ni. Teruskan post. Tapi kalau nak shoot konten, panggil lah. InsyaAllah. Kukuk ada udang lah kan. Udang lah jadi. Sini aku bagi idea lah. Hang panggil semua nanti kan berkumpul. Hang masak makanan yang first, hang bawa makan kari ikan ke kari ketam? Kari ketam. Susah bro. Biasalah. Aku ni mak aku telefon berapa kali nak buat benda tu. Okey macam ni. View 100k hang kena buat Tak lah semua. Pak kawan kita lah berkumpul balik. Boleh. Iyalah, pas kawan. Kalau semua hilang rasa tu bro. Hilang semua apa maksudnya? Satu AI team. Bukan, maksud aku semua ni lah. Pas kawan. Boleh. Boleh 1k buat Tolong guys, nak makan kari ketam dia guys. Boleh. Hari ni hari apa? Hari ni hari Jumaat. Kalau maybe aku post esok ataupun lusa lah konten ni. Hari ni Jumaat, esok Sabtu, Ahad. Isnin, Selasa pasal malam pula aku akan beli ketam. Okey, jadi boleh. So kuasa makan kau ni, makan kau. Aduh nak ayak pula. Tak habaq awak nak ayak. Hai, kawan-kawan kau nak ayak tak bagi tahu ni. Sedap ni. Boleh cuba kat rumah. Rasa macam baik-baik talent. Udang ni, tekan habis udang ni dulu. Sementara Nazrul. Woi Syami! Nama Syami! Konten Pak Sekawan, lawak ni takkan tinggal. Ya. Sebab inilah akan mengakti kita semua. Satu lagi. Apa lagi? Makan batuk dah. Syami buat main timba. Kanda. Okey, kalau hang minum. Nafa, ni ayat betul. Masih. So, aku rasa itu je konten aku. Yang lupa support Nazrul dan konten yang lain juga. Dan Aufa sekali. Pakai udang biasa boleh. Boleh. So, aku rasa itu je konten. Relax lu makan lu. Dah habis dah. Kalau nak hang buat video pun jarang-jarang. Betul kalau nak relax. Sebulan tak apa, ada besok macam ni.